Smart Eco Stationery Box adalah sebuah kotak alat tulis pintar yang menggambarkan teknologi moden dengan konsep mesra alam. Produk ini direka khas untuk pelajar dan pekerja yang mahukan penyelesaian praktikal dalam menguruskan ruang kerja mereka. Smart Eco Stationery Box bukan sekadar kotak alat tulis biasa. Ia dilengkapi dengan pengecas telefon, lampu LED sensor sentuhan, skrin LCD untuk peringatan digital, kipas mini dan papan sticky notes. Produk ini diperbuat daripada kayu pine kita semula yang mesra alam. Produk ini selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari atau SDG, khususnya SDG 9 iaitu Industri Inovasi dan Infrastruktur. Yang seterusnya SDG 12 iaitu Penggunaan dan Pengelolaan Bertanggungjawab, dan SDG 13 Tindakan terhadap Perubahan Iklim. Ish, mana collection ni? Aduh, sepah pula. Blackout pula dah. Macam mana nak buat assignment ni? Wah. Kau ni dah kenapa, Aina? Kau kenapa stres-stres ni? Aina, kau tengok ni. Aku dah kena siapkan assignment. Blackout pula tu. Hai, macam mana ni? Aku boleh selesaikan masalah kau. Macam mana, Aina? Ini. Tara, inilah Smart Eco Stationery Box. Wah, menariknya produk ni, Aina. Jadi produk ni kita orang jadikan multifunction. Contohnya kita ada lampu LED sensor, kita ada stand phone, kita ada system reminder, dan juga kita ada solar charger controller bersama USB tau. Dan juga kita ada tempat letak kipas mini, kita ada lasi penyimpanan barang kecil, kita ada papan stiker note dan juga ruang alat tulis. Dah lupalah ada meeting. Objektif bagi projek kami pada kali ini, yang pertama menghasilkan produk yang inovatif dan multifungsi serta mengintegrasikan teknologi ke dalam produk mesra alam. Seterusnya, ia juga menyokong gaya hidup hijau melalui penggunaan bateri yang dicas semula dan bahan mesra alam. Bagi infografi, pelaksanaan produk Smart Eco Stationery Box ialah bermula daripada pencarian dan penilaian bahan, reka bentuk awal produk, proses pembuatan produk, pemasangan dan teknologi data, ujian, fungsi dan keberkesanan, penambahbaikan produk, dan ais tali, pembungkusan dan penghantaran kepada pengguna. Berdasarkan pengiraan prosedur daripada semua komponen bahan elektronik dan bahan binaan, jumlah pengeluaran untuk menghasilkan satu unit produk ini adalah RM176.90. Berdasarkan kos ini, kami menetapkan dua kategori harga jualan. Bagi pelajar, harga ditetapkan kepada RM200. Keuntungan yang diperoleh adalah cukup baik, iaitu sebanyak RM23.10 setiap unit. Strategi ini membantu menarik minat pelajar terhadap produk inovasi kami. Manakala bagi orang awam, harga jualan ialah RM220 dengan keuntungan sebanyak RM73.10 setiap unit. Ini kerana golongan awam mempunyai kemampuan pembelian yang lebih tinggi. Smart Eco Stationery Box dilengkapi teknologi moden untuk memudahkan pengguna. Ia mempunyai solar charge controller dan port USB untuk mengecas telefon dengan lebih mudah dan menjimatkan tenaga. Produk ini juga mempunyai paparan LCD yang memaparkan peringatan harian dan reminder boleh dikawal melalui link app di telefon. Selain itu, kotak ini dilengkapi lampu LED dengan sensor sentuhan sesuai digunakan pada waktu malam serta kipas mini untuk memberi keselesaan semasa belajar atau bekerja. Dengan gabungan teknologi ini, produk kami menjadikan meja kerja lebih kemas, lebih produktif dan lebih mesra alam. Syarikat Ibu Smart telah menerima hak cipta copyright daripada MyIpo sekaligus mengesahkan keaslian dan perlindungan terhadap idea serta reka bentuk produk kami. Selain itu, syarikat turut mendapatkan sokongan daripada Jabatan Alam Sekitar, Pahang dan Sirik Pahang yang membantu dari segi penilaian serta pengiktirafan kualiti produk ini. Melalui Sirik Pahang, syarikat ini juga berpeluang untuk berkooperasi bersama Yayasan Inovasi Malaysia dan juga Majlis Reka Bentuk Malaysia. Baiklah, secara keseluruhan, Smart Eco Stationery Box merupakan produk inovasi hijau yang menggabungkan bahan mesra alam dengan teknologi moden. Menggunakan kayu pine kita semula, produk ini membantu mengurangkan penggunaan plastik.